Assalamualaikum guys. Apa cerita ni? Hari ni F1 nak cerita pasal apa tahu? Nak cerita pasal uh, pilih kasih. Pilih kasih So kadang-kadang ada ibu bapa yang dekat luar sana kan. Dia adalah anak-anak dia yang dia favourite kan. Ada anak yang dia suka dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kan kadang-kadang yang anak dia suka tu pun bukannya macam best sangat. Tak tahu lah kadang-kadang pasal apa anak. Katalah dia suka pada anak pertama, dia pasal anak pertama, cahaya mata pertama yang lahir kan. Jadi dia sayang gila lah dengan anak pertama tu kan. So kadang-kadang anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu tak dipedulikan. Kadang-kadang ibu bapa ni pula dia sayang anak yang bongsu kan. Dia macam-macam lah. So cerita dia tuan-tuan puan. Sebenarnya dalam hal ni kan, apa masalahnya ialah kita bila temukan dengan orang kat luar sana, atau kita ditemukan, dijodohkan, atau diamanahkan, atau dipertanggungjawabkan, atau dikurniakan dengan anak kan, sebenarnya mereka juga merupakan aset pada kita lah kan. Kadang-kadang ada anak-anak tu kan, dia mungkin tak boleh bagi duit kan, tapi dia boleh bagi kasih sayang kan. Ada yang tak boleh bagi duit, tapi dia boleh bagi tenaga. Ada juga yang tak boleh bagi tenaga, tapi dia boleh bagi duit kan. Ada macam-macam. Ada juga yang tak boleh bagi tenaga, tak boleh bagi duit, tapi dia boleh bagi masa. Jadi lain orang lain lah dia punya kelebihan kan. Jadi dia macam tu. Kalau kata anak tu boleh bagi duit pun, kalau dia tak boleh bagi masa pun, kita terima, kita reda je. Kalau anak tu dia boleh bagi masa tapi tak boleh bagi duit pun, kita reda. Tapi kalau anak tu dia boleh bagi duit kan, dia boleh bagi semua keperluan yang kita nak kan, dan mungkin dia tak boleh bagi masa, tak apalah, tak kisahlah. Kenapa? Cerita dia tuan-tuan puan, apa-apa pun juga kan, kalau seorang tak boleh bagi masa, seorang yang lain akan dapat bagi masa. Kalau seorang tak dapat bagi duit, seorang yang lain akan dapat bagi duit. Jadi dia ada keseimbangan kat situ, sebab lain orang lain fungsi dia. Dan hal ni kan kadang-kadang yang Ifan nampak, ada anak-anak tu kan yang baik, yang bagi duit pada mak bapak dia, yang tolong ibu bapa dia kan, tapi ibu bapa dia tak appreciate dia. Itu yang Ifan tak faham tu. Kenapa tak appreciate kan? Tapi yalah, ni soal hati Kadang-kadang kalau mata hati dia tajam, kalau dia fikirkan dalam-dalam kan, dia akan nampak lah mana satu yang berharga, mana satu yang tak. Kadang-kadang manusia ni kan, dia agaknya ikut ego, ikut nafsu dia kan. Jadi dia tak nampak semua tu lah. Dia cuma nampak pakai mata akal dan mata kasar kan. Jadi benda-benda kebaikan yang anak tu buat kan, dia tak perasan. So fikir-fikirkanlah Janganlah pilih kasih. Alright.